Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita sekarang ni berada dekat Bacok, Kampung Telong. Okay, berhampir dengan saudara Beach Resort. Kita nak mari tengok satu banglo. Tanah kalau asal lebih kurang 5,700 5,800 square feet. Okay, so kemudian kita masuk, jom kita masuk. Tengok, kita pusing daripada luar dulu lah. Tengok dekat tepi ni. Okay, rumah berusia lebih kurang 5 tahun. Covid, time Covid gitu. Siap dibina. Sampai kali ni kita masih mencari owner yang pertama. Sebab tu tanah tu rumah owner ni memang tak pernah duduk lah. Memang dia buat untuk jual. Okay, dekat bahagian belakang ni kita ada satu tank. Okay, menara untuk tangki. Ni pagar ni sambung dengan rumah sebelah lah. Right, jom kita masuk tengok. Pintu belakang pasal kunci pintu depan tu kita tertinggal tu rumah tinggal nak bawa. So untuk belakang bahagian dapur ni kita ada siap level top. Right. Ni bahagian dapur dia lah. Boleh tengok. Dan dekat bahagian ruang sini, hall ni kita ada sliding. Okay. Tu master bedroom. Dan 3 lagi bilik sini. Kita ada 4 bilik rumah ni dah. Okay, ni bahagian ruang tamu. Nice. Memang jom ya. Siap berlakon poin heater, poin aircon semua ada berlakon dah. Alright. So dekat ni master bedroom ni ada bilik air lah. Satu bilik air dalam ni. Dan bilik yang sangat luas. Ketinggian lebih kurang 10 sebelah kaki. Okay. Dekat sini ada bilik. Bilik kedua kita pun siap toilet juga. Ni toilet kedua. Toilet ketiga sorry. Dekat luar satu, master bedroom satu, ni satu. 4 bilik, 3 bilik air. Okay. Ni bilik seterusnya. Bilik air luar sharing. Lega kan dah? Lega luar. Dan bilik terakhir. Alright. So kalau kata berminat nak tahu lebih lanjut berkenaan rumah ni, nak tengok gambar ke apa semua, boleh kontak secepat mungkin. 0111118550. Alright. Assalamualaikum.